Kebiasaannya aku jumpa Honda City yang biasa, tapi kali ni aku jumpa Honda City yang luar biasa. Kenapa aku cakap dia luar biasa? Sebab dia dah fully convert dan dia dah pakai barang-barang daripada Mugen. So kalau korang boleh tengok dekat sini, untuk bumper hadapan dia memang dah tukar, geng. Dia dah pakai yang model baru punya. Bonnet bahagian hadapan dan juga fender kiri dan kanan dia dah pakai daripada Mugen juga, geng. Kau dekat sikit sini lagi. And then apa yang bestnya, kereta ni kalau kita tengok dari segi carbon, memanglah orang kata carbon akan menaikkan segala-galanya. So untuk color dia, aku tak pasti ini adalah color standard ataupun dia dah tukar color ataupun ini wrapping. Aku tak pasti sebab aku tak jumpa ownernya mana. Apa yang seronoknya, rim Mugen saiz 16, geng. Tayar GT radial saiz 205/50 dan dipadankan dengan caliper spoon. Memang orang kata kan, benda ni kau akan nampak dekat event-event yang besar sahaja.